Ramadan sudah hampir tiba. Lepas tu 8 tarawih ke 8 rakaat ke tarawih 20 rakaat. Dia begini. Dalam mana-mana kitab fiqh mazhab, fiqh muqarran, dia sebut benda yang sama saja kerana tidak ada masalah pun dalam ni. Nah, waktu kita tengok dalam fiqh 4 mazhab, al-fiqh ala mazahibil arba'ah. Nah, Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri, al-fiqh al-islami, Dr. Wahbah Zuhaili. Nah, Mughni Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Qudamah. Apa benda ni? Nailul Autar, Imam Syaukani dan seumpamanya. Menyebut benda yang sama saja, pandangan jumhur ulama, iaitu mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali, 4 mazhab 20 rakaat. Dan pandangan sebahagian ahli hadis 8 rakaat. Dan pandangan Imam Malik bagi yang melakukan sembahyang itu di Madinah 36 rakaat. Itu je duk berpusing dalam kitab-kitab fiqh yang banyak ni. Faham lagi? Jadi kita nak kerjakan 20 rakaat mengikut pandangan jumhur ulama boleh. Itu pandangan Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali. Orang yang duduk di Madinah nak buat 36 rakaat ikut pandangan Imam Malik boleh, kerana itu Imam Malik beri pandangan. Faham? Dan orang yang nak ikut ahli hadis 8 rakaat boleh. Yang dilarang itu berbalah-balah. Nah, mayang sunat balah haram. Nah,